apa? Rahsia tau. Tapi dia sesuai kan? Sesuai. Hati kita tak senang lah. Kawan kita tu bukan boleh kita berpisah. Nak tengok dia apa jadi kat dia Yelah. Jangan cakap semua rahsia-rahsia tau. Ya, rahsia-rahsia. Jaga mulut tu. Jom dah lambat dah. Dah. Yelah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu Kak Cah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa besok Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa basuh pinggan sampai pocik-pocik air ni? Mas katanya habis mengecek-ngecek air. Ya. Kejap. Kau ni kenapa? Kau ada dengar tak tadi? Apa? Kau tak ada tadi Ni, si Khadijah, dia ada bagi tahu yang anak dia nak bertunang dengan ustaz tu. Ustaz mana? Aku cakap pasal kasih anak si Khadijah. Ustaz Jazlan lah. Takkan Ustaz Iqbal pula. Betul ke ni? Lah dia bagi tahu aku tadi. Takkan nipu aku pula kan? Kau. Assalamualaikum. Salam. Mama ketua? Ya. Mama. Apa ni? Mama. Tadi Kasih jumpa Eddie. Betul? Lepas tu Kasih buat tak heran je. Tak kisah, tak rasa apa pun. Ya Allah, baguslah macam tu. Good girl, bagus. Kita kena tunjukkan dengan orang lelaki ni, kita nak ada maruah. Kita kena tunjukkan kat dia walaupun dia tinggalkan kita tak heranlah. Sebab apa? Sebab yang pertama, anak mama ni cantik. Baik. Lagi mana? Ada degree. Lagi mana? Style. Tapi yang penting, Kasih tak bergantung hidup pun dengan dia. Ya, betul. Kasih pun rasa benda sama, Mak. Lagi kita tunjuk yang kita ni fresh, kita depress, kita serabut. Lagi tu lah dia berkepak, dia kembang. Ya, memang itulah perangai orang lelaki ni. Sebab tu kita kena buat tak layan dengan dia, kena act dengan dia, suruh main dia jauh. Kita tak heran dengan dia. Move on. Move on. Tapi Kasih jangan move. Jangan move. Baju siapa ni, Mak? Ni macam baju nikah je. Mak nak kahwin ke? Kan empuk dah ni sekarang. Ini baju tunang Kasih. Mama! Apa tu? Apa ni? Apa ni? Kasih. Kan Kasih kata Kasih okey je kalau nak bertunang dengan Ustaz Jazlan tu. Sebab Kasih kata kita nak happykan Aunty Alawiyah. Kesian.